رمضان تجلى وابتسم طوبى. Alhamdulillah, petang ni kita agihkan 1000 mushaf Al-Quran daripada 3000 mushaf Al-Quran yang kita akan agihkan di bumi Abace Chat ini dalam misi pada kali ini. Dan insyaAllah sebenarnya bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini kita akan teruskan program agihan wakaf Al-Quran. Kita akan masuk bulan Ramadan, masih ada peluang lagi untuk kita berwakaf Al-Quran kepada diri kita. Ingat juga kepada insan yang tersayang. Dengan hanya RM30 kita mampu untuk berwakaf dan kita kongsikan di bumi umat Islam yang amat memerlukan mushaf Al-Quran, khususnya di Afrika. Jom kita berwakaf, ambil kesempatan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syukran, syukran. Amal Malaysia. Syukran. Terima kasih kepada pewakaf yang mewakafkan Al-Quran menjelang bulan Ramadan ini, dan insyaAllah setiap ayat yang dibaca pahala akan mengalir kepada para pewakaf. Terima kasih kepada para pewakaf.